Assalamualaikum semua. Okey, ini adalah talam coklat moist ya. Yang sangat sedap, super delicious, sangat lembut. Dia punya struktur dia dan sangat coklat sangat lah ya. Memang kegemaran ramai lah. Kalau kita rasa coklat, beginilah rasa kita punya talam coklat moist kita ya. Nampak tak? Lembut sangat dia punya struktur dia ya. Dan bahan-bahan dia sangat mudah. Kita cuma campurkan semua bahan-bahan tu. Kemudian kita masak di atas api yang perlahan lebih kurang 3 ke 4 minit. Selepas cair begini, nampak tak? Dia dah cair begini, kita masuklah dalam loyang 16 cm, kita alas dengan plastik. Dan kita kukus kembali lebih kurang 30 minit. Alas dengan aluminium foil ya kat atas tu supaya air tak menitik. Dan selepas 30 minit hasil dia sangat cantik. Nampak tak? Memang bagus sangatlah kalau nak buat jualan pun. Kalau nak makan sendiri pun memang budak-budak sangat suka ya rasa coklat dia. Okey, tunggukan video penuh saya esok insya-Allah.